Tuntutan Sarawak mendapatkan semula hak penuh ke atas sumber minyak dan gas adalah berlandaskan sejarah, perundangan sah dan semangat Perjanjian Malaysia 1963 atau MA 63. Ahli Dewan Negara mewakili gabungan Parti Serak GPS, Senator Dato' Ahmad Ibrahim berkata Sarawak sudah memiliki kawalan penuh ke atas sumber minyak dan gas sebelum bersama-sama membentuk Malaysia pada 16 September 1963. Kawalan itu jelas beliau adalah melalui Ordinan Pelombongan Minyak OMO 1958 dan United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS 1954. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kata per Kata, kesombongan kaum Melayu semenanjung ujung Medini, yang selalu merasa dirinya kaya, dikuliti orang Sarawak. Ia mengatakan, sebenarnya semenanjung ujung Medini yang dibangga-banggakan kaum Melayu itu, sebenarnya adalah miskin, kalau tidak ada Sarawak. Orang semenanjung ujung Medini seringkali bersikap sombong, dan merasa lebih maju daripada Sarawak. Bahkan kesombongannya itu sampai ke negara tetangganya. Padahal kemakmuran yang mereka nikmati, sebagian besar berasal dari eksploitasi sumber daya alam Sarawak. Minyak, gas, dan hasil hutan Sarawak, telah menjadi tulang punggung ekonomi kaum Melayu semenanjung ujung Medini, selama puluhan tahun. Sementara Sarawak sendiri, seringkali mendapatkan hasil yang lebih sedikit. Tanah semenanjung ujung Medini bisa berkembang pesat seperti sekarang, justru karena merampas kekayaan Sarawak. Sementara pembangunan di Sarawak masih jauh tertinggal. Dan kini Sarawak mulai menyadari ketidakadilan ini, dan ingin mengambil langkah tegas untuk merebut kembali kendali atas aset-aset strategisnya. Dengan kebijakan seperti pengembalian hak otonomi Sarawak, dan pengelolaan sumber daya secara mandiri. Sarawak akan membuktikan, bahwa Sarawak mampu mengurus kekayaan alamnya sendiri, tanpa bergantung pada pemerintah federal. Kaum Melayu semenanjung ujung Medini yang dulu memandang rendah Sarawak, kini harus mengakui bahwa, tanpa Sarawak, ekonomi negeri Malaides akan sangat lemah. Sudah saatnya semenanjung ujung Medini meninggalkan sikap arogannya, dan mengakui bahwa kemakmuran mereka dibangun dari hasil rampasan sumber daya Sarawak. Sarawak tidak lagi mau dijajah secara ekonomi dan politik. Dan langkah-langkah seperti mengambil alih proyek infrastruktur, serta menguasai cadangan energi, dari negeri Malaides. Jika negeri Malaides ingin tetap dihormati, mereka harus berhenti bersikap sombong, dan mulai menghargai kontribusi Sarawak yang selama ini diabaikan. Dakwaan bahawa Sarawak secara sukarela menyerahkan hak minyaknya kepada Petronas melalui satu perjanjian pada 1976 juga perlu dibetulkan. Perjanjian ini ditandatangani oleh Ketua Menteri Allahyarham Tun Abdul Rahman Yaakob, bukan oleh Allahyarham Tan Sri Bujang Nur seperti yang didakwa oleh beberapa pihak. Perjanjian ini tidak pernah dibawa ke DUN Sarawak dan Undangan Negeri Sarawak untuk kelulusan rasmi yang bermaksud ia tidak sah dari sudut perundangan negeri. Tambahan pula, Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa hal ehwal tanah dan sumber asli termasuk minyak dan gas adalah di bawah bidang kuasa negeri. Okey, selamat malam kepada semua sekalian. Aku malah nak kecoh lah dengan Sarawak Petronas atau apa. Kamu kenalkah tidak dulu siapa orang tua yang dulu hidup dalam Sarawak Shell Petroleum, dalam Sarawak Petroleum? Sebelum perang Jepun pun Sarawak dah ada minyak. Dulu Melaya itu miskin. Dalam pembentukan Malaysia, Melaya itu cuma, kamu tahu apa yang Melaya buat? Berkebun getah. Baru nak muka dunia peneroka. Belum ada lah Terengganu, Pahang, Kelantan, belum ada minyak. Baru sekarang. Sekarang apa nak? Brother, dalam tahun 70-an, Petronas itu dulu sebagai kontraktor dalam Sarawak punya petroleum. Wahai seluruh rakyat Malaysia, seorang ini veteran dalam sejarah petroleum. Petronas itu lahir sebagai kontraktor, tapi dalam zaman Mahathir nak membolot kerana Sarawak lah yang punya ada petroleum yang terbesar. Sabah itu baru lahir itu, aku kasih tahu kamu. Sabah baru lahir. Brunei dalam tahun 80-an Brunei baru nak membangun dalam petroleum, brother. Aku terus terang kasih tahu kamu, seorang orang lama. Sarawak yang pertama, lepas itu Brunei.
Lepas Brunei baru Sabah keluar. Semenanjung tidak ada apapun. Kelantan, Terengganu, Pahang tu baru sekarang, baru berapa belas tahun. Petronas itu lahir dulu di bumi Sarawak sebagai kontraktor. Tapi zaman Tun Mahathir, kena dia fikir, Sarawak inilah dunia untuk membangunkan bumi Melaya. Coba kamu tengok sekarang apa nak dipertikaikan. Semua Petronas menanggung kesempitan miskinnya bumi Melaya. Kalau di bisnes yang Terbengkalai, semua pinjam duit Petronas. Apa projek di Melaya yang Terbengkalai semua pinjam duit Petronas? Bisnes anak Mahathir pun yang Terbengkalai, Sepura Kencana pun pinjam duit Petronas. Sekarang realitinya sekarang 2025, Sarawak menuntut hak. Kenapa? Dengan rakyat-rakyat Semenanjung lah, jangan disebut kerajaan Semenanjung, rakyat Semenanjung. Kenapa Sarawak menuntut? Kamu di Semenanjung sedar tidak sedar, kekayaan kau orang, bumi kau orang, hasil bumi Sarawak. Sekarang Sarawak menuntut. Apa salah? Apa nak dipertikaikan? Kau orang di Melaya tidak tahu sejarah. Bagi seorang NGO, seorang tahu sejarah. Dah berpuluh tahun seorang menuntut kerajaan Sarawak. Cumalah Chief Minister Sarawak dulu yang sudah mati ini, dulu dia memanglah Barwa Mahathir. Barwa Mahathir merosakkan. Sekarang dia dah mati, Sarawak memang menuntut. Apalagi mau cakap? Kau orang Melaya, fikir, sedar tidak sedar realiti ini, benda itu tidak boleh digelapkan. Realiti sekarang seorang menuntut. Yang kau orang Melaya kecoh, yang kau orang menteri kecoh, yang Petronas kecoh, apa hal? Yang kau orang rakyat Melaya kecoh, apa hal? Kamu fikir kesenangan hidup kau orang di Melaya berpuluh tahun, dari zaman kamu orang penoroka, dari zaman kamu orang kebun getah, dari zaman kamu orang tanam kopi. Sarawak memang dah kasih duit pergi Melaya. Sebelum Melaya merdeka lagi, 50-an belum Melaya merdeka. Lepas itu bergabung dengan Sarawak mencipta nama Malaysia. Sarawak memberi kekayaan kepada kamu orang Melaya. Wahailah rakyat Melaya, kamu tidak sedarkah? Penipuan kerajaan, penipuan parti-parti politik di Melaya untuk memberi makan kamu orang rakyat di Melaya. Yang kamu orang kenyang sekarang, yang kamu kaya sekarang. Sekarang Sarawak nak meminta hak. Yang kau orang kecoh apa hak? Yang kau orang dari mak bapak, datuk nenek kamu orang dah kenyang, Sarawak kasih makan. Sampai sekarang kamu anak-anak dia yang hidup sekarang, yang lupa daratan. Dari mana kesenangan? Di tanah bumi Semenanjung, kesenangan dia sekarang semua dari hasil bumi Sarawak. Yang sekarang kau orang kata Sarawak tidak sedar diri. Yang aku kata kamu orang lah bangsa Melayu Islam di Semenanjung yang tidak pernah sedar diri membolot hasil bumi, tanah bumi Sarawak. Sedar tidak sedar, dari mak bapak, datuk nenek kau orang hingga sekarang kau orang waris generasi yang nombor 3, nombor 4. Kau orang tidak sedar. Apa nak dikecohkan? Wahai rakyat Semenanjung, kamu orang ini hidup tidak sedar di mana bumi dipijak, di mana hasilnya yang kamu dapat kesenangan dari bumi Sarawak. Sampai sekarang kamu orang dah mewah, lepas itu menghina Sarawak, lepas itu mengata Sarawak nak minta lah apalah, tidak sedar diri. Kamu orang di Semenanjung yang tidak sedar diri, tidak pernah kenal dikasih makan, diberi untung, tidak sedar diri. Fikir
Apa nak pertikaikan lagi? Aku malah nak kata banyak. Kadang-kadang kau di Semenanjung ini bodoh lupa daratan. Tidak sedar dari mana kekayaan kamu. Kelantan, Terengganu, Pahang tu zaman dulu belum ada minyak. Yang dalam bergabung dengan nama Malaysia, kasih hidup kamu orang bumi di Melaya itu, hasil bumi Sarawak. Dari tahun 50-an, brother. Itu percaturan ahli politik. Sekarang apa nak pertikaikan lagi? Dulu rakyat Sarawak bodoh, tapi rakyat sekarang meminta hak. Di mana Tun Mahathir? Aku nak tanya. Di mana Tun Razak? Di mana Datuk Hussein On? Di mana Tengku Abdul Rahman Putra Nihat yang membolot harta Sarawak? Aku tanya sekarang, wahai rakyat kamu orang di Melaya yang menipu hasil bumi Sarawak, kau orang asyik nama pertikaikan hingga hari ini 2025 kamu cakap Sarawak sombong. Yang kamu orang makan itu gelong perut mak bapak kau orang itu yang kasih kenyang hasil bumi Sarawak. Gelong perut mak bapak kau orang dengan menteri kau orang yang kasih kau orang kenyang sekarang. Sekarang kau orang kata Sarawak lebih-lebih. Kau sedarlah. Entah apalah benda kau orang di Melaya, lupa daratan. Kini langkah tegas Sarawak mengambil alih aset-aset strategisnya, telah membuat negeri Malaides kalang kabut. Pemerintah federal negeri Malaides yang selama ini bergantung pada kekayaan Sarawak, seketika menghadapi kenyataan pahit. Dan tanpa adanya kendali penuh atas sumber daya alam Sarawak, ekonomi nasional negeri Malaides semakin terguncang. Proyek-proyek besar seperti energi, infrastruktur, dan kehutanan, yang dikuasai negeri Malaides satu persatu beralih kembali ke tangan Sarawak. Semua itu membuktikan bahwa, era eksploitasi dengan pembagian yang tidak adil telah berakhir. Sarawak tidak lagi mau menjadi sapi perah bagi kemakmuran kaum Melayu Semenanjung Ujung Medini di negeri Malaides. Dengan kebijakan otonomi yang semakin kuat, pembangunan negeri Sarawak di tanah Borneo akan terlihat jelas. Dengan berdiri sendiri, dan takkan lagi diam, saat hak Sarawak dirampas oleh negeri Malaides. Negeri Malaides yang dulu memandang rendah Sarawak, kini harus menelan pil pahit, karena tanpa Sarawak, masa depan ekonomi negeri Malaides akan semakin suram. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.